Saya ingin berkongsi kisah pengalaman yang pertama pada tengah malam ini. Ini datang daripada Iza yang ingin ketengahkan kejadian yang menakutkan berlaku di tempat beliau bekerja. Saya bekerja di salah sebuah kilang di Singapura. Kejadian ini berlaku pada waktu malam di kawasan kantin tempat saya kerja. Di kantin tempat saya bekerja, ia beroperasi sehingga pukul 8 malam. Selepas itu, kantin akan tutup. Tidak beroperasi sampai keesokan pagi. Jadi lazimnya mereka yang kerja malam seperti saya hanya menggunakan kantin untuk kita makan bekal yang kita bawa, ataupun hanya menggunakan kantin untuk memakan makanan-makanan yang dijual melalui vending machine yang ada ditempatkan di dalam kantin. Pada waktu itu saya berada dekat kantin sedang makan bekalan yang saya bawa dari rumah. Waktu itu sekitar pukul 11 malam. Sebenarnya waktu rehat kita yang kerja shift malam ada 2. Pukul 10 dan satu lagi waktu rehat yang lebih ringkas dan singkat pukul 2 pagi. Pukul 10 sampai 11 1 jam berehat. Pukul 2 pagi sampai 2 suku 15 minit untuk berehat. Pendengar Ria 897 FM. Saya pada waktu itu turun jam 11 malam sebab harus habiskan kerja, kata Iza. Bila turun pergi ke kantin makan, saya seorang diri, tidak ada orang lain dekat kantin pada waktu itu. Kantin tempat saya bekerja ni agak besar. Duduk tengah makan, tiba-tiba saya baru terperasan. Sejak awal tadi saya datang, saya tak perasan. Saya rasa tak ada orang. Tapi bila tengah makan, 1 suap, 2 suap, 3 suap, Pendengar Ria 897 FM. Tiba-tiba saya terperasan ada perempuan tengah duduk dekat hujung kantin. Perempuan tengah duduk di hujung kantin, seorang diri juga sedang makan. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya tertanya-tanya, siapa tu Bila dia datang? Tadi aku duduk sini makan, aku yakin aku seorang. Tidak ada orang lain, kata Iza. Saya pun makan, tengok handphone, suap lagi makan. Kemudian mata mesti akan tengok orang tu lagi. Tak nak tengok, makan lagi. Makan, tengok handphone. Mata saya akan terpandang dekat wanita itu lagi. Pendengar Ria 897 FM. Yang menyeramkan, kantin saya ni agak besar. Wanita ni duduk, misal kata dekat hujung kantin. Saya duduk berhampiran dengan kawasan pintu masuk kantin. Jadi jarak saya dengan dia memang jauh. Memang jauh sangat-sangat. Setiap kali saya pandang, pada mulanya saya tak perasan
Makan, saya tengok handphone, saya akan terpandang lagi, saya akan nak tengok lagi. Dan setelah beberapa kali, baru saya perasan, setiap kali saya pandang, perempuan yang duduk membelakangi saya hanya nampak bahagian belakangnya. Seolah-olah dia ni macam bergerak tau. Dari tempat duduk paling ujung, kemudian dia duduk di tempat duduk belakang, kemudian dia bergerak di tempat duduk belakang lagi. Seolah-olah dia bergerak nak menghampiri saya. Casey tengah makan, belum habis Casey. Saya terhenti seketika. Mulut saya tiba-tiba membaca surah Al-Fatihah pada waktu itu. Casey, apabila saya mula membaca Al-Fatihah, saya dengar suara perempuan menangis. Waktu itu saya terus tutup Tupperware, iaitu bekas plastik. Saya masuk dalam plastik bag, saya angkat, berdiri, saya jalan, tolak kerusi yang saya duduk sampai akan terjatuh ke belakang kerana saya terpaksa bergegas nak keluar daripada kantin. Saya jalan tak pandang belakang. Bulu rumah saya remang meremang sampai ke tenggok. Jalan, tolak pintu kantin, pergi ke lift untuk naik ke atas. Kantin saya dekat basement B1. Saya boleh naik tangga atau boleh naik lift. Casey, lift pula lambat turun. Alamak, lift lambatlah pula lift. Tekan butang Casey. Kononnya bila tekan butang tu, lift tu akan turun dengan cepat. Hei, kata Iza. Akhirnya lift sampai. Saya masuk dalam pintu lift tutup. Terus saya pergi ke production line untuk simpan Tupperware saya dan mulakan bekerja. Bayangkan pendengar Ria 897, siapa yang saya nampak? Pendengar Ria 897, anda bayangkan kalau anda balik dari kerja pukul 1 pagi, anda sedang berjalan menuju ke arah rumah, tiba-tiba dalam perjalanan anda terdengar alunan suara orang mungkin sedang menyanyi seperti tadi, kemungkinan alunan suara yang orang menyanyi seperti tadi mengikuti anda pulang ke rumah. Apa yang akan anda lakukan? Ini terjadi kepada Sulastri yang berkongsi satu peristiwa yang katanya memang amat menyeramkan. Pukul 1 pagi, saya sedang pulang ke rumah saya dekat kawasan, beliau ni menetap di sebuah kawasan iaitu di Bandar Datuk On, Bandar Datuk On di Johor, Malaysia. Pengalaman saya pulang ke rumah amat menyeramkan. Saya tinggal di salah sebuah kawasan clustered home, kata Sulastri. Setelah saya letakkan kenderaan saya dekat luar rumah, sebabnya dalam rumah dah ada 2 kenderaan, dah tak boleh letak lagi. Jadi kereta yang saya pandu ni saya letak dekat bahagian luar rumah, tapi jauh sedikit daripada rumah saya, sebab bahagian luar yang lain semua dah dipenuhi dengan kenderaan-kenderaan jiran-jiran sebelah. Saya yang balik agak lewat terpaksa beralah dan letak lebih jauh daripada berada di hadapan rumah saya. Setelah saya letakkan kenderaan, saya pun keluar dari kereta, tutup pintu, kunci kereta. Kemudian saya berdiri seketika untuk balas kiriman mesej kawan saya. Tengah jalan, saya berhenti lagi. Saya balas lagi mesej, saya type. Bila type tu, saya berhenti sekejap. Jalan, berhenti lagi, jalan, berhenti lagi.
Dan pada waktu yang sama, ada suara seseorang menyanyi, Casey, pada pagi yang menakutkan itu. Sulastri memberitahu saya terhenti, sedang tengok handphone. Lalu saya toleh ke kiri ke kanan, saya tengok di sekitaran saya. Saya baru perasan tidak ada orang lain kecuali saya yang sedang berdiri sibuk bermain handphone. Mesej masuk, tak reply. Jalan, takut Casey. Semakin laju langkah saya. Tak reply, jalan lagi, jalan. Tak reply. Suara tu masih kedengaran. Dan saya dapati suara tu, kalau lazimnya kita jalan daripada tempat point A yang pertama kita dengar, kemungkinan suara tu akan makin lenyap sebabnya kita dah jalan jauh. Tapi suaranya tetap, kekuatan suara itu tetap maintain level yang sama. Sebelum masuk rumah, ya Allah, aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Jangan ikut aku balik, aku haramkan kau dari masuk rumahku. Saya pun beri salam. Saya buka pintu, buka pagar besi depan rumah tu. Saya tarik, kemudian tutup balik. Saya perasan, Casey, dekat depan rumah ada tanah lapang dan ada banyak pokok-pokok. Di salah satu pokok, saya nampak ada susuk tubuh berdiri. Susuk tubuh berdiri pukul 1 pagi. Sedang kemungkinan, saya tak perasan, tak nampak dengan jelas, tapi nampak susuk tubuh berdiri, kemungkinan sedang tengok ke arah saya. Saya pun toleh ke belakang nak keluarkan kunci. Bayangkan pendengar di halaman 97. Pintu pagar besi rumah dah buka, dah tutup. Sekarang pintu rumah pula, pintu utama nak masuk ke rumah. Saya cari kunci, Casey. Kunci saya. Alamak, mana pula kunci aku? Dekat belakang dengar. Akhirnya jumpa kunci saya. Masuk, buka pintu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya beri salam sekali lagi. Tutup pintu. Ruang tamu gelap, Casey. Semua orang dah tidur. Bergegas pergi ke bilik, letak beg, buka lampu, duduk, tarik nafas sejenak. Mesej masuk. Saya baru dapat reply. Pendengar Ria 897. Itu saat paling menakutkan dalam hidup saya. Casey, cubalah datang kawasan rumah saya, Bandar Dato' On. Saya tunjuk dekat kawasan mana. Lebih tepat lagi, clustered home yang saya maksudkan. Terima kasih dan selamat tengah malam kepada para pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Nurul Ain. Saya nak berkongsi satu kejadian yang berlaku. Ini adalah satu eksperimen yang saya dan beberapa orang kawan lakukan. Kami sebenarnya adalah sebuah kumpulan paranormal. Tapi bukanlah paranormal yang serius dengan gadget-gadget bagai. Kami hanya sekumpulan anak-anak muda yang sukakan dengan dunia mistik. Dah banyak perkara kami lakukan bersama. Antaranya memasuki kawasan-kawasan tanah perkuburan pada waktu tengah malam dengan menggunakan handphone, merakamkan kejadian, kemudian akan dibawa pulang, menonton balik
Kalau kedengaran bunyi-bunyi yang aneh, yang tidak sepatutnya kita dengar, kita akan kuatkan suara dan kita akan kongsi di laman Facebook setiap di antara kita. Pengalaman saya dengan teman-teman, yang ini berlaku di sebuah kawasan perhutanan. Ya, di sebuah kawasan perhutanan. Yang ini berlaku di Singapura, kata Nurul Ain. Kami telah pun membina sebuah buai, swing buai, dengan menggunakan tali, papan, dan ada lagi bahan-bahan barang-barang yang lain untuk membina buai ini. Bukan senang ke sih? Sebabnya kita nak sangkutkan tali itu dekat atas dahan pokok paling atas. Pokok ni agak tinggi. Beberapa kali percubaan kita cuba campak tali itu dengan mengikat hujung tali dengan dahan pokok yang lain, campak. Dia tak naik sampai ke atas, tak sampai. Campak. Dan akhirnya setelah kita cuba hampir nak dekat 40 minit, baru berjaya tali itu kita tarik, dan dapatlah kita jadikan tali itu sebagai tempat buai itu sendiri. Kita pun pasang papan dekat bawah, kita dah ikat. Kemudian kita mula taburkan 7 jenis bunga. Perkara ini kita dapati, kita pelajari daripada internet. Cara-cara menyeru Pontianak. Kasih Google. Nanti akan dibawa masuk ke sebuah portal. Ini merupakan satu laman blog. Blog ini adalah katanya blog ini adalah blog mistik, yang mana dekat blog ini akan ada orang yang menjual pocong, menjual penunggu rumah dan sebagainya. Tapi ada juga bahagian-bahagian yang dikongsi sama, cara-cara nak menyeru, cara-cara nak memanggil. Jadi kami lakukan, tidak pasti ia mujarab ataupun tidak. Setelah siap buaian berkenaan dan ditabuh 7 macam jenis bunga, kita pun mula membakar tempat bara yang kita bawa bersama. Taruh arang, taruh tempat bara, taruh kemenyan, bakar. Dah jadi Casey, dah berasap. Kita letakkan betul-betul dekat bawah buai. Buai itu tidak boleh bergerak. Kita pegang talinya, jangan sampai bergerak, perlahan-lahan kita lepaskan. Kemudian kita harus berada jauh daripada buai, kata Nurul Ain, dengan mana beliau ni dengan teman-teman lah nak buat eksperimen. Jadi kita pun diri dari jauh, kita tengok, perhatikan. Masuk 5 minit, masuk 7 minit, masuk 15 minit. Kita berdiri dengan handphone, kita nak rakamkan. Pendengar Misteri Jam 12, tiba-tiba Casey, buai itu bergerak Casey, bergerak ke depan sikit, kemudian ke belakang sikit, ke depan sedikit. Dan saya yakin tidak ada angin sebab pokok tidak bergoyang. Pendengar Misteri Jam 12, kawan-kawan saya, termasuk saya, kata Nurul Ain, mata kami terbeliak. Dan terus bila benda tu bergerak sedikit, automatik Casey, saya dengan teman-teman yang lain memandang ke arah satu sama lain. Dalam banyak-banyak eksperimen yang kita pernah buat, rakaman yang kita lakukan, yang ini paling menyeramkan. Kemudian buai itu dia hayun lagi ke depan. Oi, saya cerita ni pun bulu rumah saya meremang Dia ke depan, kemudian buai itu ke belakang, ke depan, ke belakang. Dan yang paling menakutkan, bila buai itu swing, ia hayun ke depan sampai satu tahap buai itu dah ke depan, dia berhenti untuk 2 saat Casey. Yang naik akan turun, tapi dia naik, dia berhenti 2 saat gitu. Astaghfirullahalazim. Pendengar 897 FM, kami semua terperanjat dan takut dibuatnya. Yang lari adalah saya yang lari dulu, kata Nurul Ain. Saya tu pusing ke belakang, saya tinggalkan kawasan tu, lari macam nak rak Casey, pergi ke tempat letak kereta. Yang lain semua ikut lari,
Dan pendengar ya, saya dapat rasakan meremang. Masuk dalam kenderaan, kami tinggalkan kawasan tu, pergi ke kedai kopi berdekatan, duduk dan kami minum air untuk tenangkan diri. Masalahnya, bila buai itu mula bergerak. Kenapa saya lari, Casey? Saya nampak, saya tak tahu yang lain, tapi pada waktu itu, saya nampak ada perempuan yang mempunyai ciri-ciri Pontianak. Rambut panjang berpakaian serba putih sedang duduk dekat buai. Kemudian bila buai itu naik dan dia berhenti seketika, waktu itu makhluk yang tengah duduk dekat buai yang mana di bawah asap kemenyan tu, jari telunjuk menunjuk ke arah antara satu kami yang ada dekat sana dan saya rasakan ia menunjuk ke arah saya. Itu yang buat saya terperanjat dan terus lari dalam keadaan ketakutan. Hello, selamat pagi. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Wahab. Wahab, panggilan dari mana, Cik Wahab? Daripada Bedok. Dan pengalaman Cik Wahab ni tentang apa? Ni pengalaman tentang kumian tadi lah. Kemenyan yang kata asap kemenyan masuk dalam rumah Ibu itulah. Ida tadi. Dia khawatir, dia kata ada ke benda akan singgah rumah saya ni? Macam mana, Cik Wahab? Yang tahu saya tak ada apa-apa lah kumian ni. Pasal apa, ini yang mana saya belajar. Minta maaf jadi saya bukan nak jadi tukang ubat lah. Tak apa, pendapat aja. Pendapat je. Pasal apa yang ada orang tak tahu, memang saya menggunakan kumian. Alhamdulillah baik. Jadi satu hari tu, satu hamba Allah telefon saya, minta tolong, kata Wahab, kau boleh tolong apa? Tolong satu makcik ni kesian lah, dia tengah bisa malam hari tau. Jadi saya minta alamat dia, saya pergi. Saya tengok dia dah sakit 15 tahun. Ish, lama tu. Kaki dia bengkak dan menanam-nanam. Kalau doktor ni dia pergi satu bulan mungkin 2 kali atau 1 kali nak menghilangkan tu bisa. Jadi saya pun mohon pada dia, cakap dengan dia, kita mohon pada Allah Ta'ala. Sama-sama mudah-mudahan Allah Ta'ala lorongkan baiklah makcik. Yalah dia cakap. Jadi saya gunakan kumian. Kumian manjakani dengan jadam yang pahit tu. Jadam hitam tu. Saya bilang, pakcik, ini minta mohon pada Allah. Pagi besok pagi beli ni barang semua murah-murah. Pakcik tumbuh. Pakcik sapukan makcik pergi kaki ni. Dia bengkak atau menanah. Atau begitu dia cakap. Jadi dia buat, dia sapu. Saya cakap dia, kalau ada rasa bisa, lekas cuci. Dia berdenyut-denyut, dia lekas cuci aja lah. Tapi saya buatkan, Alhamdulillah. 3 kali saya buatkan dia baik terus sampai sekarang. Dia datang rumah saya, macam-macam buah-buahan dia bawa. Ya Allah, saya cakap, jangan makcik. Alhamdulillah, Wahab, makcik dah terus boleh pergi pasar, boleh apa. Tak ada dulu makcik nak jalan pun tak boleh. Tapi saya anggap ni kumian tak ada apa lah. Pasal apa mana yang saya belajar dengan guru saya. Pasal saya pun tak tahu asalnya kumian daripada mana kan. Cuma guru saya cakap, kumian ni betul-betul ada tempat tu. Saya Rasulullah masa dia penat, dia bersandar. Peluh dia bersandar dekat pokok tabak. Nama pokok tu orang guru saya cerita lah kalau betul-betul lah. Dia sama dah kalau tabak tu lah, peluh dia tu sama getah tu lah jadi kumian ni cakap. Ni yang saya belajar lah. Sampai sini belajar lah. Tak maaf terima kasih. Dan maaf lah batin. Selamat Hari Raya Cik Wahab. Terima kasih ya. Sama-sama. Itu dia suara Cik Wahab kalau buat MJ12 pun seram juga Yang ini datang daripada pendengar kita bernama Kak Samsiah. Katanya, Casey apa khabar? Khabar baik Kak Sam kat sini. Ataupun nama glamour Sam lah. Ataupun boleh panggil saya Kak Samsiah. Kakak ni adalah pendengar peminat setia daripada kawasan Bedok South. Bedok South Casey, flat rumah kakak bersebelahan dengan kawasan tapak tanah perkuburan di Bedok South. Mesti Casey tahu kan, dekat Bedok South ada tapak tanah kubur yang kecil. Saya, katanya Kak Samsiah ataupun Kak Sam pernah beberapa kali
sesuatu berlaku dekat tanah perkuburan tu. Sebenarnya arwah noyang saya adalah antara satu kubur yang ada di sana. Dan hampir setiap waktu kita akan pergi untuk bersihkan kubur tu, ya, supaya kubur tu tak tenggelam, kubur tu tidak rapuh, cantik kelihatan. Dan ada kalanya kita pergi pada waktu pagi, ada kalanya pada waktu petang. Satu hari tu kakak nak berangkat pergi pergi bercuti, kata Kak Samsiah, bersama dengan keluarga dalam masa 2-3 hari akan datang. Dan sebelum tu sibuk, memang tak ada masa. Dan akhirnya kakak pergi ke kubur arwah noyang pada waktu malam bersama dengan suami kakak. Pergi Casey, bawa air putih 2 botol, bawa bunga untuk ditaburkan, untuk dibersihkan. Jalan daripada blok rumah kakak ni, berjalan kaki menuju ke arah kubur tu memakan masa dalam 10-15 minit lah. Tengoklah kalau jalan laju, jalan pelan. Jalan sampai ada longkang, nak kena nyembrang longkang tu. Dan kawasan tu agak tidak terurus sangat lah. Ada beberapa kubur yang lain, ya, ada rumput-rumput yang dah tinggi. Tapi kawasan kubur arwah noyang tu kakak bersihkan. Kakak pun datang, tarik rumput-rumput liar, bersihkan, kemudian tuang air ke atas tu, basahkan kubur tu. Kakak duduk dengan suami, baca Yasin sekejap dan terus berlalu pergi. Pendengar Ria 897, bertahun-tahun kakak ulang-alik pergi kubur. Itu adalah pertama kali kakak buat dengan suami, datang kunjungi ziarah kubur pada waktu malam. Casey, bila balik tengah jalan, sampai dekat kolong lift, tiba-tiba suami kata, sayang, jangan naik atas dululah, ikut abang sekejap. Kakak tahu kenapa? Kakak pun faham. Tiba-tiba dekat lift Casey, bau bunga cempaka. Harum sangat. Entah datang dari mana. Blok rumah kakak memang tak ada pokok bunga cempaka, boleh bau Casey. Suami dah cakap macam tu, tahulah, sebab ada benda yang ikut kami berdua balik. Jalan, bulu rumah kakak meremang Casey. Kakak jalan dengan suami, kita berbual macam biasa. Kita pun pergilah ke kedai kopi Cina ni yang buka 24 jam, duduk minum air. Tengah duduk tetap dapat rasakan macam ada benda tu ikut kami, sedang tunggu kami untuk pulang ke rumah. Benda ni jahat Casey. Dia akan ikut sampai dalam rumah, dia tak nak keluar. Kadang-kadang dia duduk seorang, kadang-kadang dia beranak pinak, dia panggil jin-jin kawan-kawan yang lain untuk duduk dalam rumah. Jadi kalau sekiranya perkara ini berlaku, kata kakak dengan suami, jangan balik rumah terus, kita pergi tempat lain lah. Pergilah kedai ke, duduklah dekat tempat-tempat lain dalam lingkungan masa setengah jam hingga 1 jam. Setengah jam hingga 1 jam duduk, sampaikan perasaan rasa takut meremang dah tak ada, maknanya dia dah berlalu pergi. Baru kita boleh pulang ke rumah. Kisah dalam lakonan kisah MG12 yang ingin saya ketengahkan. Kiriman email berikut ini yang telah pun saya pilih adalah satu kiriman datang daripada seorang pendengar Ria 897 yang berasal dari Malaysia. Beliau adalah seorang pelajar dan kisah ini melibatkan beliau dan seorang lagi rakan pelajarnya. Dan inilah kisah yang dialami di salah sebuah kawasan di Shah Alam. Pengalaman yang diceritakan kepada saya datangnya daripada Hilmi, seorang pelajar universiti di Kuala Lumpur. Oleh kerana universiti beliau berada di ibu kota, beliau telah pun menyewa sebuah rumah yang terletak di luar bandar, iaitu di kawasan Shah Alam. Pada mulanya, saya dengan sahabat saya, kata Helmi, bernama Zulkifli, mencari satu tempat penginapan supaya kami senang nak pergi ke sekolah bersama-sama. Macam-macam telah pun kami lakukan. Antaranya periksa surat khabar, memasuki internet dan bertanya dengan mereka yang ada. Saya dan rakan kampung saya, Zulkifli, semakin hari semakin buntu. Rumah sewa masih belum dapat kami cari. Dan permulaan sekolah kami, iaitu tahun pertama, semester yang pertama di universiti, akan mula tidak lama lagi. Hari-hari kami buka surat khabar,
hari-hari masuk internet dan cari rumah yang kena dengan bajet kami. Maklumlah kisah, kami ni orang kampung, mak bapak pun tak kaya. Jadi kalau nak ulang alik dari rumah saya, iaitu di Johor, nak pergi ke Kuala Lumpur untuk bersekolah, memakan masa yang lama. Jadi kami sewalah sebuah rumah di Shah Alam. Dari Shah Alam ke universiti kami yang terletak di ibu kota, kalau menunggang motosikal pun tidaklah begitu jauh. Jadi itulah harapan kami, semoga dapat sebuah rumah sewa yang dimampui dan kami dapat ke sekolah. Dan sampailah pada suatu hari, sedang saya dengan rakan dalam keadaan kebuntuan memeriksa surat khabar, terjumpa satu iklan menawarkan rumah teres yang disewakan hanya dengan harga $700. Zul, macam mana? Dapat rumah tak? Aku penat lah tengok surat khabar ni, hari-hari tengok surat khabar, tapi rumah tak dapat-dapat. Hai, sekolah nak buka ni, semester pertama nak mula, rumah belum dapat-dapat. Entahlah, aku ni penik buntu kepala aku. Hari-hari tengok surat khabar, hari-hari tengok internet, rumah tak jumpa-jumpa. Hai. Kau tengok ni, ini macam rumah sewa dekat Shah Alam Section 12, rumah teres. Harga murah ni, RM700 sebulan. Baik kau telefon sekarang. Hello, ini nak sewakan rumah ke? Ya. Ini siapa ni? Saya Zul. Saya dengan kawan saya nak sewa rumah. Berapa lama awak nak duduk? Beginilah, saya Zulkifli dengan kawan saya Helmi. Kami pelajar tahun pertama. Kami baru nak mula semester pertama, jadi tengah cari rumah. Harga agak tinggi. Abang tawarkan harga RM700 sebulan ni pun boleh juga kami mampu. Jadi kami tak duduk lama. Habis saja pengajian kami, kami akan pindah lah. Baik, beginilah, kalau kau betul nak sewa rumah ni, engkau bawa barang-barang yang kau nak pindah ni. Aku jumpa kau depan rumah tu. Jumpa kau dekat Shah Alam Section 12, depan rumah. Alamat tu ada dalam surat khabar kan? Ada bang. Aku jumpa kau minggu depan boleh? Hari Isnin. Boleh bang. Alhamdulillah. Helmi, kita dapat rumah Helmi. Hari Isnin kita akan pindah. Pendengar yang 897, Helmi dan juga Zulkifli, rakan kampung yang telah pun mendapat rumah sewa dengan harga RM700 sebulan, berasa begitu gembira dan bahagia sangat-sangat. Akhirnya mereka tak perlu lagi cari tempat lain, rumah yang lain. Harga sewa yang ditawarkan RM700 memang cukup rendah untuk sebuah rumah 2 tingkat, rumah teres di Shah Alam Section 12, iaitu dekat sangat dengan universiti mereka di ibu kota. Mereka telah pun berjumpa dengan pemilik rumah tersebut, dan rumah itu bila mereka sampai di hadapannya terperanjat melihat keadaan rumah tu tidak begitu elok. Agak kotor sedikit, luarannya macam rumah dah terbengkalai agak lama. Tapi apakan daya Casey, kami memang perlukan tempat penginapan. Sebabnya sekolah tahun pertama, semester pertama akan bermula tidak lama lagi. Lat beberapa minit, datang seorang lelaki memandu kereta Proton menghampiri depan rumah tersebut. Lelaki yang telah pun mengiklankan rumah itu tidak keluar dari kenderaannya, malah menghampiri kami, turunkan cermin tingkap kereta bahagian depan, kemudian berbual dari situ. Ini kunci rumah. Kau simpan ni. Mana 700. Nanti bulan-bulan engkau transfer duit dekat akaun Maybank aku. Ini akaun Maybank. Aku tak perlu datang lagi. Terima kasih ya bang ya. Terima kasih. Setelah itu, lelaki terus naikkan cermin tingkap dan memandu pergi. Saya dengan Zulkifli rasa berat hati nak masuk rumah tu, sebabnya keadaan memang menakutkan. Sekali pandang keadaan rumah yang saya dan rakan Zulkifli sewa, seperti rumah usang yang terbengkalai. Keadaan luaran rumah itu teruk sangat-sangat. Takut. Tapi apakan daya, sayalah yang melakukan langkah pertama menghampiri pintu besi rumah tersebut.
Saya membuka mangga tersebut dan membuka pintu besi, dan pintu itu bila dibuka membunyikan satu bunyian yang agak kuat seperti bunyi besi karat. Kami masuk ke dalam sambil saya dan juga rakan Zulkifli memberi salam, masuk dan menghampiri pintu depan rumah teres tersebut. Ya Allah Casey, entah macam mana lah Casey, perasaan ni macam tak sedap bila tengok rumah tu. Bila saya membuka pintu kayu rumah tersebut, iaitu pintu hadapan rumah, saya dengan rakan Zulkifli terperanjat. Di bahagian luar rumah, luarannya agak kotor, tapi dalam rumah tersebut agak bersih, lain daripada luaran. Tersenyum saya dan Zulkifli melihat keadaan dalam rumah tersebut. Tidaklah begitu cantik, tapi tersusun. Ada perabot, kerusi, ada juga TV, dan ada juga almari-almari yang lain yang tidaklah begitu banyak menghiasi ruang tamu rumah yang kami sewa, iaitu di Shah Alam, Section 12. Aku tengok rumah ni teruk sangat dekat luar. Seram pula, macam rumah terbengkalai. Kau ni cakap macam tu pula. Janganlah, ini kan rumah kita nak tinggal. Jangan cakap sembarang. Tak adalah, tapi kau tengok, dalam rumah ni cantik juga, bersih lah. Dekat luar tu, Masya Allah. Dah lah, angkat beg, masuk dalam, jom. Bila berada di dalam, kami pun terus naik ke atas, naik ke tingkat 2, di mana tempatnya bilik-bilik kami. Saya memilih satu bilik, dan Zulkifli, katanya Helmi, kawan saya, memilih satu lagi bilik. Ada satu lagi bilik tidur yang kosong. Di atas tu ada 3 bilik tidur. Bilik yang kosong tu kami tidak buka dan tidak sentuh pun. Entah tak tahu kenapa pada hari itu kami tidak berbuat demikian. Casey dan pendengar Ria 897, katanya Helmi dalam kiriman ini, anda bayangkan, bila malam tiba, saya dengan rakan saya, iaitu Zulkifli, berada di ruang tamu, iaitu di bahagian bawah rumah itu, sedang duduk menonton TV sambil makan mi segera. Tiba-tiba dari bawah, kami dengar sesuatu di atas, iaitu di tingkat 2 rumah yang kami sewa. Ya Allah, bunyi apa tu? Zul, kau dengar tak? Bunyi macam ada benda dekat atas. Lah, bunyi macam orang ketuk-ketuk. Itulah, aku takutlah. Bunyi apa tu? Siapa pula yang ketuk-ketuk dekat atas? Kita 2 orang je apa dalam rumah ni? Alah, kau ni takut sangat lah. Agaknya jiran sebelah tak? Zul, mana boleh jiran sebelah? Bunyi itu betul-betul datang dari atas tingkat 2 ni. Kau pergi periksa lah. Apa pula aku? Engkau lah. Temankan akulah, sama-sama kita pergi. Pendengar Ria 897, saat itu saya dan juga rakan saya Zul berdiri dan berjalan perlahan-lahan menghampiri tangga untuk naik ke atas. Bila berada di bawah tangga, di hujung tangga, saya dengan Zulkifli fikir 2-3 kali. Saya tolak dia, dia tolak saya untuk naik atas dan periksa bunyi apa yang kami dengar dan datang dari mana. Masya Allah Casey, perasaan debaran jantung dapat dirasakan. Akhirnya kami bersama-sama naik ke atas. Siapa pula datang malam ni? Nanti, kejap. Sibuklah orang nak tidur. Tak ada orang. Korang ajar betul lah. Tak ada kerja apa? Orang nak tidur malam-malam kacau orang. Alamak, jangan main-main lah. Astaghfirullahalazim. Siapa pula yang main pintu, ketuk pintu malam-malam ni? Takkanlah dia boleh hilang gini sekejap. Siapa tu? Tak kelakar
Siapa tu? Jangan main lah. Siapa tu? Ya Allah. Apa tu? Hei. Siapa tu? Kau pakai gambar aku. Kau siapa? Kau siapa? Tolonglah. Jangan ganggu aku. Kau siapa? Gambar apa? Mana aku dah pakai gambar? Gambar apa? Aku datang nak temankan kau. Tolonglah. Jangan ganggu aku. Aku tak kacau kau. Aku tak kacau kau. Kau jangan kacau aku lah. Tolonglah. Dia reply ya. Okay. Hi, thank you for replying my message. Boleh kita berkawan? Boleh. Okay, sabar, relax. Biar I kenalkan diri I. Nama Facebook Dashboy. Tapi nama sebenar I Zaki. Nama you siapa? Takkanlah I nak panggil you Purnama Merindu. Hei, siapa pula telefon ni? Aku tengah bercengkerama ni, kacau daun lah. Asri. Hello. Asri, ada apa? Zaki, buat apa kau? Ri, kau tahu tak last week aku kan terima message daripada budak perempuan yang lawa tu. Kenapa dengan dia? Tak adalah, aku reply kat dia. Lepas tu tadi baru dia reply balik. Ni aku tengah chatting dengan dia, kau telefon. Kacau lah kau. Kenapa kau ketawa pula? Ayolah, Zaki, kau dah kena goreng dengan aku. Purnama Merindu kan? Macam mana pula kau tahu? Macam mana aku tahu? Aku tahulah, Purnama Merindu tu aku. Aku buat fake Facebook account. Gambar siapa kau pakai? Aku pakai gambar random. Aku nampak gambar ni dekat Google, cantik. Aku nak kenakan orang. Sekali yang kena member sendiri Dah banyak orang dah aku tipu. Kurang hasam kau. Alamak, aku baru tengah semangat ni. Rupa-rupanya kau kau tak baik tau gunakan gambar orang kau tak kenal. Alah, aku pakai gambar pun kena tahu. Lagipun tak berkurap, tak berkudis pun. Bukan ada apa-apa pun aku gunakan gambar ni buat fake account. Aku nak kenakan orang-orang macam kau. Tak boleh nampak perempuan cantik. Aku rasa lebih baik kau delete gambar tu. Jangan pakai gambar orang yang kau tak kenal. Tak apa, yang penting kau dah kena prank sama aku. Bani, teruk sangat dekat luar Seram pula. Macam rumah terbengkalai. Kau ni cakap macam tu pula. Janganlah. Ini kan rumah kita nak tinggal. Jangan cakap sembarang. Tak adalah. Tapi kau tengok, dalam rumah ni cantik juga. Bersih lah. Dekat luar tu Masya Allah. Dah lah. Angkat beg, masuk dalam, jom. Bila berada di dalam, kami pun terus naik ke atas. Naik ke tingkat 2, di mana tempatnya bilik-bilik kami. Saya memilih satu bilik dan Zulkifli, katanya Helmi kawan saya, memilih satu lagi bilik. Ada satu lagi bilik tidur yang kosong. Di atas tu ada 3 bilik tidur. Bilik yang kosong tu kami tidak buka dan tidak sentuh pun. Entah tak tahu kenapa pada hari itu kami tidak berbuat demikian. KC dan pendengar Ria 897. Katanya Helmi dalam kiriman ini, anda bayangkan, bila malam tiba, saya dengan rakan saya, iaitu Zulkifli, berada di ruang tamu, iaitu di bahagian bawah rumah itu, sedang duduk menonton TV sambil makan mi segera. Tiba-tiba dari bawah,
kami dengar sesuatu di atas, iaitu di tingkat 2 rumah yang kami sewa. Ya Allah, bunyi apa tu? Zul, kau dengar tak? Bunyi macam ada benda dekat atas. Lah. Bunyi macam orang ketuk-ketuk. Itulah, aku takutlah. Bunyi apa tu Siapa pula yang ketuk-ketuk dekat atas? Kita dua orang je apa dalam rumah ni? Alah, kau ni takut sangat lah. Agaknya jiran sebelah tak? Zul, mana boleh jiran sebelah? Bunyi itu betul-betul datang dari atas tingkat 2 ni. Kau pergi periksa lah. Apa pula aku? Kau lah. Temankan akulah, sama-sama kita pergi Pendengar Ria 897, saat itu saya dan juga rakan saya Zul berdiri dan berjalan perlahan-lahan menghampiri tangga untuk naik ke atas. Bila berada di bawah tangga, di hujung tangga, saya dengan Zulkifli fikir 2-3 kali. Saya tolak dia, dia tolak saya untuk naik atas dan periksa bunyi apa yang kami dengar dan datang dari mana. Masya Allah, Casey, perasaan debaran jantung dapat dirasakan. Akhirnya kami bersama-sama naik ke atas. Hello, siapa dekat atas? Tolong bersuara. Zul, aku takutlah Zul. Kau dengar tu, bunyi ketukan ni masih makin kuat. Aku pun takutlah. Kau tanya lagi lah, kau tanya lagi. Hey, siapa tu? Jangan main-main Jangan ganggu kita. Siapa dekat atas? Bila saya dan rakan saya Zul naik tangga perlahan-lahan, sambil saya bersuara dan bertanyakan siapa yang ada di atas, tapi tidak ada seorang pun yang menyahut pertanyaan kami. Malah semakin kami naik, semakin nak dekat sampai tingkat 2, semakin kuat bunyi ketukan yang kami dengar sejak awal di ruang tamu di bawah awal tadi. Bila sampai saja di penghujung tangga di tingkat 2, saya dan rakan saya berdiri. Hilmi cuba ceritakan situasi pada malam tersebut. Di hadapannya di rumah teres yang dia sewa di tingkat 2 merupakan koridor. Di sebelah kiri ada 2 bilik. Satu bilik Zul, satu bilik Helmi. Dan di sebelah kananlah bilik yang mana saya ceritakan awal tadi. Bila mereka sampai di rumah itu awal petang tadi, mereka tidak sama sekali memeriksa bilik yang kosong itu. Malah mereka terus turun bawah dan lakukan kerja-kerja yang lain. Jadi pada malam tersebut, katanya Helmi, saya rasakan mungkin ketukan yang mengganggu kami pada malam itu datang dari bilik berkenaan. Rakan pendengar Ria 897, saya dengan perlahan bersama dengan Zul berjalan menuju ke arah bilik yang kami tidak tengok awal tadi dan cuba membuka pintu. Zul, kunci bilik pada kau kan? Kau buka pintu, Zul. Bukalah. Apa pula aku? Kunci bilik tadi aku kasih kau dalam poket kau lah. Alamak, Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah. Bayangkan pendengar Ria, apabila Hilmi menolak pintu tersebut, bilik itu memang gelap sangat-sangat. Jadi Zul, rakannya, cuba mencapai suis lampu untuk menghidupkan lampu dalam bilik tersebut, tetapi tidak berjaya. Beberapa kali percubaan, lampu masih belum dapat dinyalakan. Setelah itu, saya dengan rakan saya Zul memandang ke dalam bilik tersebut. Dalam bilik itu, Kisi, kalau boleh saya gambarkan kepada semua pendengar Misteri Jam 12, ada sebuah katil yang agak besar. Ada satu almari, ada juga satu almari solek di mana di situ ada cermin, ada juga tandas di dalam bilik tersebut. Jadi itu merupakan bilik utama dalam rumah teres yang kami sewa. Bila tengok keadaan bilik itu dalam keadaan gelap, memang menakutkan. Kami pun tutup pintu bilik itu balik.
dan saya bertanya dengan kawan saya, apakah sebenarnya bunyi ketukan yang kami dengar pada awal tadi. Rakan saya Zul pun mengatakan, sudahlah, kita anggap mungkin bunyi itu datang dari bumbung rumah ataupun bunyi dari rumah sebelah. Itulah penjelasan yang boleh kami fikirkan untuk setakat itu pada malam tersebut. Saya dengan rakan saya Zul turun ke bawah balik menonton TV sambil kita berbincang pasal sekolah. Kemudian setelah jam 11 lebih malam, kedua-duanya sudah mengantuk. Kami berdua naik ke bilik masing-masing untuk tidur. Bila berada dalam bilik saya langsung ke atas katil untuk lelapkan mata. Untuk pengetahuan KC dan juga pendengar Misteri Jam 12, saya kalau tidur, katanya Helmi, memang tidak suka tutup pintu bilik. Saya ni boleh rasa lemas kalau tidur dengan keadaan pintu tertutup macam tu. Lazimnya saya akan buka pintu. Begitu juga pada malam tersebut di rumah yang kami sewa. Itu merupakan malam yang pertama kami berada di rumah yang kami sewa. Saya baring di atas katil dan golek kiri, golek kanan untuk cuba lelapkan mata. Dan akhirnya Kisi, saya tertidur. Saya rasa begitu juga dengan rakan saya Zul, mungkin juga telah tidur pada malam itu. Kemudian saya tidak pasti berapa lama telah pun saya lelapkan mata. Tapi yang saya pasti, apabila saya sedang nyenyak tidur, saya dikejutkan dengan sesuatu. Ya Allah, Tuanku, siapa pula yang main ketuk-ketuk pagi-pagi buta ni? Dari tadi tak habis-habis ni. Zul, kau ke tu? Zul, mana pula si Zul ni? Pendengar Misteri Jam 12, pendengar Ria 897, Hilmi terus menceritakan lagi. Saya beranikan diri, Casey. Saya bangun dari katil, keluar dari bilik, berjalan perlahan-lahan. Tiba-tiba bunyi ketukan itu telah pun dikuasai dengan bunyi yang lain. Saya terdengar bunyi yang lain apabila saya berada di luar bilik saya di koridor rumah di tingkat 2. Zul, kau ke tu? Zul. Dengan segera saya menghampiri bilik Zul, membuka pintu bilik Zul. Alangkah terperanjatnya, Zulkifli rakan saya sedang baring di atas katil sambil menggelabah seolah-olah tidak boleh bernafas. Mata terbeliak, mulutnya berbuih-buih. Saya menghampiri Zul dan cuba tarik dia dari atas katil, barulah dia boleh terbangun. Zul, kau okey tak, Zul? Kenapa dengan kau, Zul? Zul, kau okey tak? Helmi, aku tak boleh bernafas. Tadi ada benda tahan aku, duduk atas badan aku, Helmi. Ya Allah, Zul, apa yang jadi ni, Zul? Zul, kau dengar tak tadi? Kau dengar tak ada orang mempas pintu? Aku tak tahulah. Aku dah takut nak duduk rumah ni. Rumah apa ni? Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Tuanku, lepas satu-satu pula gangguan. Ya Allah, tolonglah. Casey dan juga pendengar Ria 897, setelah kejadian malam pertama menimpa kami, pelbagai gangguan yang datang daripada bilik kosong yang ada di hadapan bilik kami. Kami terpaksa tinggalkan rumah itu. Malah saya cuba beberapa kali hubungi
lelaki yang telah pun menyewakan rumah tersebut tetapi tidak berjaya menghubungi beliau. Saya cuba dan cuba sampaikan apabila saya dan rakan saya Zul mengangkat barang-barang kami. Kami terus turun ke bawah. Di belakang GC macam-macam bunyi dan antaranya memanggil dan meminta tolong. Pendengar Ria 897, saya, kata Helmi, turun ke bawah, mencapai apa yang boleh dan keluar daripada rumah puaka tersebut. Bila berada di depan pintu besi, kami buka pintu besi tersebut, kami keluar dan pergi ke rumah jiran yang terletak 2 blok dari mana kami duduk. Dan kami ketuk pintu dan kami cuba bertanya pada jiran tersebut tentang rumah yang kami sewa. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Siapa tu? Bang, boleh saya tanya bang? Ya dik, ada apa dik? Bang, minta maaf bang. Saya Helmi, ni kawan saya Zul. Kami ni sewa rumah dekat ujung tu. Apa? Awak duduk rumah ujung tu? Astaghfirullahalazim. Siapa kasi awak sewa? Lelaki bawa Proton, betul tak? Ya bang, betul bang. Awak dah kena tipu ni. Rumah tu bekas rumah orang mati dibunuh. Isteri gantung diri dalam bilik. Macam mana awak boleh dapat sewa rumah ni? Dalam surat khabar bang. Ya Allah, rumah tu sebenarnya rumah berantu. Dah ramai orang kena tipu. Malam ni awak bermalam dah rumah pakcik ya. Pendengar Ria 897, rupa-rupanya rumah tersebut ada kes kematian, bunuh diri, gantung diri dalam rumah itu. Kesian sungguh nasib saya dengan kawan saya. Terpaksa bermalam di rumah jiran yang baik sangat-sangat, walaupun tak kenal dengan kami. Malam itu kami bermalam dan akhirnya pada pagi itu kami pulang ke kampung dengan hati yang berat. Itulah kisah pengalaman Casey yang ingin saya ketengahkan. Benda yang murah tidak semestinya bagus. Selamat tengah malam dari Helmi, pendengar peminat MJ12 dari Malaysia.